boleh kita ambil faedah daripada hadis ni, agar seseorang itu dia mengambil kesempatan apabila tiba bulan Ramadan nanti untuk dia memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Barangkali sepanjang tahun dengan kesibukan dan sebagainya tak sempat, ya, tak ada ruang untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Paling tidak kita kata kita rebut peluang bila tiba bulan Ramadan nanti, di samping kita puasa Ramadan kerana itu wajib, tapi kita ambil peluang untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Moga-moga dengan bacaan Al-Quran kita itu, ya, ibadah baca Al-Quran kita itu akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Dalam suasana cemas, dalam suasana takut dan genting, ya, insya-Allah ibadah puasa dan baca Al-Quran kita ini, dia akan memberi pertolongan kepada kita pada saat-saat yang sangat kita memerlukannya.